Assalamualaikum. Hafal hari ini episod yang ke-14. Kata Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa an tuhibbu rabbaka min aktsara min mahabbatika liwalidayka wa li nafsika wa tuhibbu aidan jami'a malaikatihi wa rusulihi wa anbiya'i was-salihina min ibadihi li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekira-kira dengan sebenar-benar takwa. Haitsu ma kunta wa an tuhibbu rabbaka. Dan bahwasanya kamu, kalau kamu cinta Tuhan kamu, aksara min mahabbatika, daripada kamu kasih liwalidaika, bagi kedua-dua ibu bapa kamu, wali nafsika, dan diri kamu, wa tuhibbu aidan, dan kamu mencintai juga jami'a akal sekali malaikatihi, malaikat wa rusulihi, dan cinta juga kepada apa? Kepada para rasul, para rasul, wa anbiyaihi, dan juga para anbiya. Kamu juga kena cinta juga kepada para anbiya, wassalihin, dan juga orang-orang yang soleh, min ibadihi, daripada hamba-hamba aku, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ta'ala, kerana bahawasanya ta'ala, Allah Subhanahu wa taala tu yuhibbuhum, mencintai mereka itu. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kena cinta kepada orang yang Allah cinta. Siapa? Iaitu daripada para malaikat, daripada para anbiya, para rasul, para orang soleh. Kita pun kena mencintai juga mereka. Kenapa? Kerana Tuhan pun cinta akan mereka. Assalamualaikum.